Ramai orang ingat investment can make you rich. Jawapannya no, unless kau dah buat tiga benda ni. Aku pun sama bila orang cakap pasal investment can make you rich, memanglah siapa je yang tak nak kan? Trust me, I've been there, I've done that, so you don't have to follow. Yang pertama, perlu ada dana kecemasan. Sekurang-kurangnya 3 ke 6 bulan. Ini untuk buffer sekiranya pelaburan tu rugi, at least kau dah ada duit untuk survive bulanan. Yang kedua, jangan meminjam untuk melabur, terutamanya untuk sesuatu yang kau tak sure ataupun tak ada track record. Sebab dealing dengan something yang uncertain can be very very risky and can be very costly. Yang ketiga, fahami risiko produk pelaburan tersebut. Sentiasa cek legit ataupun tak. Sebab sekarang ni scammer berleluasa, banyak skim-skim cepat kaya and they promise too good to be true return. Invest 100 hari ni, besok kau dah dapat RM1,000. Logik tak logik? Takkan ada investment yang bagi return sebagus itu ya. Okay, kalau tak pasti, belajar je dulu. Pelaburan is a must today, okay? But haruslah berwaspada, berhati-hati. Salah labur, duit lebur. Alright?